Percaya tak kalau Adan cakap duit ni dulu boleh beli nasi lauk ayam, tapi sekarang dah tak boleh beli apa-apa pun? 50 tahun yang lepas, duit RM1 ini ada nilai yang besar. Boleh beli makanan, boleh beli barang dapur, bahkan isi minyak motor pun cukup. Tapi hari ni nilai duit ini hilang. Bukan sebab rosak, tapi sebab inflasi. Harga barang makin naik dan nilai mata wang jatuh. Dan duit ini sekarang sudah tiada nilai pun. Jadi sama halnya macam duit yang kita simpan dalam akaun bank sekarang. Setiap tahun nilainya makin mengecil tanpa kita sedar. Contohnya RM100 dulu boleh beli banyak barang. Sekarang dah makin berkurang nilainya. Maknanya duit kertas tak simpan nilai untuk jangka masa panjang. Tapi lain cerita dengan emas. 20 tahun lepas 1 gram emas mungkin RM35. Hari ini dah lebih RM500. Nilai emas bukan sahaja tak jatuh, malah makin meningkat sebab ianya aset sebenar dan pelindung kekayaan. Sebab itu orang kaya simpan emas, bukan duit semata-mata. Sebab itulah kalau kita lihat kepada sejarah nenek moyang kita, mereka selalu simpan emas. Sebab jika berlaku krisis ekonomi atau ketidakstabilan politik, kekayaan mereka masih selamat. Dan emas ini sudah terbukti sebagai penyimpan nilai yang terbaik sepanjang zaman. Bagi tuan-puan yang nak selamatkan kekayaan dari kejatuhan duit ringgit, boleh rujuk pin video di profil atau boleh isi beg biru sekarang.